faham game of intelligence ni. Saya tahu atau tidak, ada orang Palestin ditembak oleh Mossad di Kuala Lumpur. Dia orang game-game international, game-game agent ni, dia tembak mati je. Kan? Adakah lately ni, saudara perasan atau tidak, dah beberapa kejadian tembak mati tempat awam. Tiba-tiba, siapa tembak? Tak tahu. Siapa ditembak? Pun tak tahu. Sekarang tiba-tiba tempat awam, pergi bam, dah jadi macam cowboy. Ya. Adakah kamu nak kaitkan Yusof Router dengan ejen tak ejen ni? Dan kes yang menjadi normal, cuba dinormalkan dalam pemikiran rakyat, adalah untuk tembak Yusof Router. Saya tanya, ini negara macam-macam boleh berlaku. Khususnya dalam pemerintahan ketimbang ini. Ya. Jadi saya sedara-sedari, benda ni mengaut dia. Ya. Yusof Router, ejen Israel. Saya beritahu saudara, Yusof Router ni keluar kenyataan pro-Israel pada tahun 2017. Dan selepas dia keluar kenyataan tu, kenapa dia keluar kenyataan? Dia antara pentaksub Anwar Ibrahim. Dan itulah pun kenyataan Anwar. Anwar berkali-kali mengeluarkan kenyataan pro-Israel ni sampai ke tahun lepas keluar kenyataan. Pemuda UMNO, bukan kata almarhum Tuan Guru Ni Aziz pernah menegur secara serius Anwar Ibrahim dalam perkara ini. Malah pemuda UMNO pernah mengeluarkan kenyataan. Tapi masa tu saya tak pasti pemuda UMNO ni Akmal ni ada dekat mana, kan? Tapi soal dia ialah Akmal cakap pemuda UMNO tak nak campur kes ni sebab Yusof Router pro-Israel. Hey! Ui, yang kau jilat tu nama dia Anwar Ibrahim. Itu lagi bapak kepada segala kepala-kepala bapak pro-Israel. Dan mengeluarkan kenyataan bukan sekali, berkali-kali. Dan pemuda UMNO pernah menyerang Anwar Ibrahim. Mengeluar kenyataan rasmi berkali-kali juga berkenaan dengan Anwar pro-Israel ni. Ya. Tapi tak tahulah bila tu orang kata ketaksupan ni menjadi pembodohan. Menjadi kaldai kepada Amdab ni memang sedap, tapi memang bodoh lah macam Akmal. Akmal ni dia budak-budak, saudara. Dia budak-budak Akmal ni. Contohnya, bila saya isu Abang Belon. Proses Abang Belon ni sekarang berada di mana? Abang Belon ni kita dah, pertama siasatan polis terhadap Abang Belon ni masih tak selesai. Masih tak selesai. Kita menanti. Untuk kita membuat sebuah tindakan undang-undang, kita kena menanti siasatan polis. Macam kes Yusof Router, dia report polis, akhirnya polis kata NFA tak ada tindakan, maka disaman civil. Jadi kita kena tunggu tindakan polis, apa keputusan polis. Polis kena keluar keputusan, kan? Kedua ialah kita dah hantar juga kepada DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, langsung tak secara biadab dan kurang ajar, tak balas surat. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengeluarkan kenyataan telah menggantung 3 staf dia kerana kejadian Abang Belon tersebut. Maka Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tahu siapa staf yang pukul Abang Belon. Kalau tak, macam mana kamu boleh gantung? Kita tulis surat kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. DBKL, kau tolong bagi kita maklumat, kan? Untuk kita proceed civil case ke atas 3 orang ini. Memang dia digantung, dia salah. Nanti DBKL tahulah, kan? Tapi DBKL tak respon. Langsung tak respon, kurang ajar. Saya buat kenyataan, saya kata, Akmal, kamu kan antara yang muncul awal, bagus, terima kasih. Jadi saya minta tolong, jangan bantu setengah saja. Kan, tolonglah push di BKL, tolonglah push polis, selesaikan siasatan segera, dan di BKL kena keluarkanlah butiran itu segera. Akmal secara budak-budak jawab apa? Dia kata, Cikgu Bat, kan? Kan kau yang muncul dalam sidang media dengan Abang Belon, jadi kau lah selesaikan. Sebab Abang Belon muncul dengan kau dalam sidang media. Apa budak-budak Akmal ni? Mal, orang susah, Mal. Siapa-siapa nak bantu, pergilah bantu. Kau nak bantu, pergi bantu, kan?
Dan kita tak nak dedah bagaimana lawyer yang kamu hantar tu akhirnya membuat tuntutan keuangan pula kepada keluarga Abang Belon, menyebut menghantar WhatsApp dan menyebut pasal komitmen keuangan. Mal, sudahlah tu. Aku bukan nak bergaduh dengan kau, Mal, dalam bab ni. Kan? Aku, Mal, kau matang sikit. Walaupun nama kamu Ketua Pemuda, kamu orang muda. Tapi matang sikit. Kan? Sebab, cuba, orang susah, Mal. Orang ni susah. Siapa datang tolong pun, orang ni akan respon. Siapa nak membantu, orang ni akan respon. Oh, tapi bila ini hak cipta terpelihara ke apa kamu ni? Oleh kerana kamu dah pergi, orang lain tak boleh pergi. Budak-budak sangat kau ni, Mal, kan? Ini betul-betul ulam melengkau atas pagau kau ni, kan? Teruk kau ni, Mal. Kan? Cuba bertenang, Mal. Dan ini masalah, aku respect kau ni, kan? Tapi bila kau jadi amdap ni memang nampak bodoh sangatlah, kan? Dalam isu Abang Belon, kita di peringkat itu. Dan insya-Allah laporan perubatan yang mengesahkan memang kecederaan itu berlaku. 2-3 hari ini kita akan dapatkan pakar kedua, second opinion of doctor, dan kemudian kita cuba teliti kalau di BKL terus berkeras untuk tak nak serahkan dokumen dan maklumat dan polis pun tak nak tutup kes, kita mungkin menggunakan beberapa cara lain pula dalam perkara ini, kan? Tapi dalam perkara ni, aku mahu cakap apa? Sebab Yusuf Rauter ni, kita tak nak terlibat dalam orang yang pro Israel. Budak-budak sangat ujah kau ni, kan? Habis, kalau dia pro Israel, maka pertama aku nak jawab, Anwar Ibrahim tak pro Israel. Pemuda UMNO pun keluar kenyataan. Kedua, Akmal, ni dengar betul-betul, kalau dia pro Israel, maka siapa-siapa boleh pergi ramas telur dia. Siapa-siapa boleh pergi jilat tengkuk dia. Tak boleh, Mal. Negara ni ada undang-undang. Manusia ni ada nilai dia. Kan? Jadi, aku pun tak faham lah macam mana pemikiran kau ni. Kan? Jadi, kita menyokong. Dia sokong Anwar. UMNO sokong Anwar yang pro Israel jadi Perdana Menteri. Kita sokong, bukan kita ambil dia jadi pegawai. Kita sokong dia kerana nilai kemanusiaan, Mar. Kerana dia diinaya, kerana ada konspirasi ke atas dia. Kan? Jadi kerana itu kita bela. Dia jauh berbeza. Datang pula budak-budak AMK, kan, mengaku NGO. Pun tak faham lah, kan. Malu pula dia nak mengaku AMK pada budak Farhaj, bersaipah gambar dia, kan. Oh, ni ejen Israel, ejen Mossad. Alah, kau dah tuduh dia jadi ejen dadah tak berjaya, kau tuduh pula dia jadi ejen Mossad. Saya takut 2-3 hari gini, akhirnya dia kecewa, tak boleh lekat ejen Mossad, dia tuduh pula, kan, Yusuf Rauter ejen Ali. Jadi saudara, ejen ni kena faham, saya rasa game ni ada game yang lain ni, kan. Dalam keadaan tembak-tembak, siapa menembak, siapa ditembak tidak diteliti, tapi diumumkan seperti nak menormalisasikan kejadian tersebut di tempat awam. Dalam keadaan kita tahu rekod ejen bertembak, ejen Mossad, ejen pakar Palestin dekat sini pun pernah berlaku. Dan adakah benda itu, kan, kita kena jagalah. Kan itu saya minta maaf, ada ramai orang minta nak buat program, nak buat pertemuan, nak buat high tea tertutup ke apa dengan Yusuf Rauter. Malah saya bagi tahu bahawa Yusuf Rauter ni kita limitkan pergerakannya, dan malah peguam juga kita nasihatkan kawan kita Rafiq ni supaya minimalkan pergerakan dia, kan. Tapi Rafiq ni degil, saudara, degil. Kita kata Yusuf Rauter ni kita hantar orang jaga dekat safe house sebagainya. Kita kata, saya pun bercakap, bang, abang pun kena jaga. Tak apalah, abang ada Allah. Dia ni kadang-kadang saudara tak perlu pakai lebay ni, kan. Keimanan dan ketakwaan ni Allah boleh kurnia pada siapa-siapa, kan. Okey, satu bab. Tapi hakikatnya hari ni kes Yusuf Rauter dirayu semula. Ini paling bangangnya lah.
dadah 2 tan. Kan saudara, banyak yang tersebar baru ni kan, dadah 2 tan. 4 orang kena dakwa. Dakwa pula, selesai pendakwaan, mahkamah cakap prima facie ada kes. Pergi pula pembelaan. Pembelaan memutuskan salah. Pendakwaan ada kes, pembelaan putus salah. Kes tersebut, saudara, pembelaan pula akhirnya menyatakan bebas. 2 tan dadah, 2 tan dadah. AG rayu, AG tak rayu. Kerana tu saya kata, pejabat peguam negara ni anjing lah. Kan? AG tak rayu. Tetapi, kes Yusof Router, tiba-tiba AG rayu. Walaupun di peringkat pendakwaan AG, peguam negara, DPP, fail to establish that case. Gagal. Kan? Terus pergi rayu. Pertama, kes ni saya sebut konspirasi ada kena-mengena dengan saman Yusof Router terhadap Anwar Ibrahim. Itu muktamad. Full stop. Daripada isu tak ada cap jari, daripada isu lubang kunci, daripada isu pukul 4 pagi panggilan didapat pejabat polis. Bukan 999 tau. Dia terus telefon pejabat polis tu. Pukul berapa? 4 lebih, kat pukul 5 pagi. Terus buat mesyuarat, terus bentuk, terus namakan Op Laras. Siap semua. Saudara, kita telefon PBT. Kan telefon polis, telefon PBT. Ya. Aduan apa? Aduan longkang tersumbat. Longkang tersumbat, saudara. Itu pun dia tanya. Dia tanya apa? Siapa nama kau? Apa alamat? Apa kau nama longkang tu? Longkang tersumbat pun tanya. Ini buat aduan. Tak tahu latar belakang orang yang mengadu. Terus panggil pasukan. Bentuk. Nama pula ada nama. Op Laras. Pergi pula serbu. Buat mesyuarat. Tengah-tengah subuh. Karut benar tu baik. Karut benar tu. Kan? Jadi, kes Yusof Router, Saman Anwar ni, kes cubaan rogol, cubaan liwat, kan, jilat tengkuk ramas-meramas ni, itu paling Anwar takut. Sampai dia minta imuniti. Dia boleh dapat imuniti, dia tak boleh dapat imuniti, saudara. Dia pun faham benda tu. Tapi kenapa dia buat game ni? Setelah game, isu dadah ni tak boleh dia tengok cerai. Tak boleh. Kan? Akhirnya dia terpaksa minta imuniti. Yang dia minta bukan imuniti. Yang dia minta sebenarnya ialah penangguhan kes. Dia akan tangguh, dia akan tangguh, dia akan tangguh. Dia akan tangguh sampai mana? Sampai dia boleh menguasai institusi kehakiman negara. Macam mana dia nak mengatasi menguasai isu kehakiman negara? Saya kena ingat balik kes 47 Zaid Hamidi. Seorang DPP wanita yang menjadi seorang DPP yang sangat cemerlang rekodnya. Berjaya membentangkan kes Zahid 47 kes dan akhirnya mahkamah menyatakan bahawa apa? Bahawa kes establish, ada prima facie, call for defense. Akhirnya perempuan yang berjaya untuk membawa pembuktian di mahkamah, membuktikan memang ada kes, dipecat, disuruh pencen awal perempuan tu. Disuruh pencen awal perempuan tu. Akhirnya diganti dengan seorang DPP juga, nama Teriruddin. Lebih kurang lah kot. Dia ni rupa tak elok, perangai buruk, nama pun macam itulah, Teriruddin. Kan? Teriruddin ni saudara, masuk saja, ini dah establish dah, kes dah ada. Akhirnya membuat keputusan menggugurkan kes tersebut. Ingat 47 kes ni bukan mahkamah bebaskan dia. Peguam tarik kes tersebut setelah kes tu establish ada prima facie, berjaya dibuktikan, tiba-tiba peguam AG hantar DPP tarik kes tersebut. Siapa yang tarik? Teriruddin lah. Tarik kes tersebut. Alasan kita kena siasat, kes tersebut ada fakta yang tak lengkap. Weh, engkau berjaya buktikan di mahkamah, akhirnya kau kata kes tu tak lengkap. Kepala ayah engkau. Kan? Ya akhirnya, lepas Teriruddin gugur, Teriruddin telah berada di mana hari ini, dia dah naik pangkat, saudara. Mula-mula dia jadi kan AG.
dia naik jadi peguam negara. Kerana apa? Kerana lepaskan Zahid. Selepas sekejap jadi peguam negara, dia naik pangkat lagi. Hari ini dia jadi Hakim Mahkamah Persekutuan. Daripada DPP cabuk yang berjaya melepaskan Zaid Hamidi, dia akhirnya hari ini menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan. Hakim ni ada Hakim Besar Melaya, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan kan. Saudara tahu tak, Anwar ni punyalah dia nak ganggu sistem kehakiman. Lemahnya Anwar Ibrahim ni, saya tak pasti sama ada dia lemah atau dia memang nak ganggu supaya menimbulkan atmosfera keadaan hakim-hakim ini melobi sama sendiri. Ketua Hakim Melaya, saudara, Ketua Hakim Melaya telah kosong jawatan tersebut selama 10 bulan. Ini kali pertama dalam sejarah Ketua Hakim Melaya telah kosong. Dan Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara ni Tengku Maimun lah. Tengku Maimun ni, saudara, adalah tokoh yang, saudara kena ingat, dia membuat penghakiman berkenaan dengan kes Anwar Ibrahim. Dan dia pernah menulis bahawa Anwar Ibrahim ni memang seorang peliwat. Itu Tengku Maimun punya keputusan. Dan keputusan dikeluarkan secara bertulis. Tengku Maimun percaya Anwar Ibrahim ini meliwat. Saudara, Tengku Maimun dalam masa lebih kurang seminggu lebih akan ditamatkan perkhidmatannya. You mark my word. Tengku Maimun dalam seminggu lebih ini akan ditamatkan perkhidmatan dia sebagai ketua hakim. Ini dalam sejarah, saudara. Kenapa? Kerana Anwar kemungkinan besar nak naikkan Teriruddin ini sebagai ketua hakim negara. Dan apabila dia tangguh, main, akhirnya bila dia boleh kuasai sistem kehakiman dan Teriruddin menjadi ketua hakim negara, jahanam. Jahanam negara. Dan Anwar akan bebas melakukan apa saja. Kan? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, banyak juga anak-anak non masuk. Kan? Tak apa, bagus. Terus. Kan? Dalam isu ini, saudara, negara ini memang dah teruk lah. Saya bagi tahu, anak Winston Tan kena tangkap positif dadah, dan dengan dadah termasuk di rumah dia dikatakan didedahkan oleh edisi siasat 50 pokok ganja. Ladang dia kat rumah dia, saudara. Pokok ganja. Anak siapa? Anak Winston Tan. Toke Cina kaya. Winston Tan. Suka menguasai banyaklah, kan, kawan baik Farhas dan sebagainya, kan, Winston Tan. 50 pokok ganja. Apa jadi kes tersebut? Tutup. Anak Menteri Besar Negeri Sembilan, mentadara dadah, minum arak, mabuk, kelab haram, 6.25 pagi. Tutup kes, tutup. Kan. Sup router, dadah 2 tan, lopeh. Tiba-tiba sup router kena rayu. Saya nampak tak? Dan bagaimana sistem keadilan semakin pincang. Selama ni, yang jadi barwa dia adalah pejabat peguam negara. Tetapi akhirnya mereka sedang nak menguasai sistem mahkamah dengan hakim dikuasai. Ya. Setakat ini, alhamdulillah, mahkamah menjadi benteng kita.